Okay, ramai dah tahu tools dan jack Ativa ni berada di bawah seat penumpang depan. Tapi pernah tak you all check apa ada kat dalam tu? Okay, kat bawah tu ada 4 benda yang dibekalkan. 3 benda dalam tool bag dan 1 jack berada di luar. Dan spare tire of course lah dekat belakang seperti yang kita tahu kan. Kat dalam manual ada ditunjukkan bagaimana kita nak keluarkan tool set tu dari bawah seat. Mula-mula kita tolak seat dulu ke depan, kemudian kita selak kain atau cover yang ada strap tu dan kita akan nampak lah ada jack dan tool bag. Untuk keluarkan jack tu, anda kena pusing dia punya telinga dia tu kan, supaya dia menguncup sikit, supaya senang kita nak keluarkan. Dia saja memang bagi dia ketat supaya tak berbunyi lah kalau kita terlanggar lubang ke, kita langgar bumper kan, kalau dia terhentak belaga kan. So sebab tu dia ketatkan. So bila anda nak letak nanti, biar dia kuncup dulu dan then anda pusing balik semula supaya dia rapat ataupun ketat lah. So inilah dia jack untuk produk Ativa ya. Dan ini adalah tool bag ataupun tool set. Pemadam api ni memang tak ada. Yang ini saya punya sendiri. Saya letak je kat bawah sini. Okey, inilah towing hook. Nanti saya tunjukkan macam mana nak gunakan towing hook ni. Okey, inilah jack holder Yang ni wrench untuk buka tayar. So wrench dan jack holder ni anda boleh combine kan macam ni untuk anda lebih cepat lah untuk naikkan jack tu. Okay, untuk buka tayar ni anda memerlukan tenaga yang kuat. Kalau anda tak mampu, mintalah pertolongan. Okay, kadang-kadang kereta kita terpaksa ditarik atau ditow sebab masalah lain yang bukan tayar saja. Okay, mungkin ada masalah enjin ke whatever lah yang menyebabkan kena tow. So saya tunjukkan macam mana nak gunakan towing hook ni. Okay, towing hook ni digunakan dekat depan ni Kalau nampak anda macam ada kotak kecil ni di bahagian kiri kereta kita, anda kena buka tu, masukkan towing hook tu ke dalam lubang tu, pusingkan pusing sampai betul-betul ketat. Kalau anda tak biasa ataupun tak yakin untuk pasang towing hook ni, anda serahkan kepada towing truck atau sesiapa yang akan tarik kereta lah. Biasanya mereka dah biasa buat benda ni. Okay, setelah anda gunakan, keluarkan dia balik dan tutup semula cover untuk towing hook ni.